Saya solat duha tadi, ayat mata saya turun. Saya teringat satu benda. Benda ni dia main sekali sekala. Apa dia, tuan? Benda ni main sekali sekala. Bila saya semayang, diri saya kata dekat saya, dan saya tak ada jawapan sampai hari ni. Walaupun belajar lama, tak alim lah, tapi belajar lama, jumpa tok-tok guru. Diri saya kata, nanti bila hang dah masuk syurga, langkah kaki kanan, langkah kaki kiri masuk syurga, Allah Ta'ala pun isytihar tiada kematian. Bahkan Allah bunuh kematian itu. Pembunuhan makhluk yang bernama mati akan disaksikan oleh semua makhluk bernyawa di mahsyar. Iblis dan seluruh keturunan dia akan tengok, malaikat akan tengok, binatang akan tengok, manusia akan tengok, dan makhluk kelima yang Allah pernah bagi nyawa nama dia jin. Semua akan tengok. Allah buat mai kematian. Allah Ta'ala kata ni nama dia mati. Mati makhluk, masa makhluk, Kaabah makhluk, rumput makhluk, sedih itu makhluk. Yang boleh tengok nanti di akhirat, kita boleh tengok dengan mata kita. Semua ni makhluk, kita tak perasan. Allah bawa mai kematian. Allah Ta'ala kata ni mati, dan aku akan bunuh dia pada hari ini. Pengisytiharan dan peristiwa bunuh kematian itu berlaku di mahsyar. Kita semua tengok. Tuan-tuan akan ingat saya dengan mulut dan maklumat yang saya bagi tahu pagi ni. Sebab tiap-tiap orang bila pi ke alam sana, semua yang dalam ni dia akan ingat. Dia akan ingat berapa di bawah berapa CEO dia bekerja. Dia bukan kita pergi sana, kita jadi lupa masuk alam baru, bukan. Anak kita kesemuanya, tempat yang kita pernah lawat di dunia, manusia yang kita kenal, ke semua maklumat itu akan dibawa. Semua maklumat dan kemahiran akan dibawa sampai ke dalam syurga. Maksudnya cikgu matematik akan tahu mat sampai dalam syurga. Sebab tu petani yang 40 tahun, 50 tahun bertani, dia masuk syurga, dia duduk saja kan. Dia pergi berjumpa Allah, dia kata, ya Allah, boleh tak nak bertani? Ini ada hadis lah. Hadis yang sahih. Mati pun tak ada. Mati tidak lagi wujud.